Okay, Assalamualaikum. Okay. Okay, boleh mula. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Cik Aina. Saya Muhammad Ifhari Ibrahim daripada IPG Raja Melewah nak menemubual Cik berkenaan dengan pengalaman sepanjang Cik menjadi seorang guru tingkatan 1 di sekolah menengah yang sekarang Cik sedang jalani. Jadi boleh tak saya dapatkan sedikit butiran biodata Cik sedikit? Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada saya panggil Cikgu Irfan lah sebab awak bakal menjadi guru kan. Suatu hari nanti kita akan panggil awak Cikgu juga. Okay, Cikgu Irfan. Okay, saya Cikgu Aina. Saya berkhidmat di SMK Parantemu dan saya merupakan option Bahasa Melayu. Bahasa Melayu dan saya mengajar tingkatan 1, tingkatan 3 dan pernah mengajar tingkatan 4. Okey, apa soalan tadi? Soalan yang akan saya tanyakan ni adalah berkenaan dengan pengalaman Cik. Okey, ya. Berkenaan dengan pengalaman Cik dalam sepanjang menjalani sesi pengajaran untuk pelajar tingkatan 1, fokus kita. Jadi sepanjang Cik menjalani pembelajaran dan menjalankan sesi mengajar untuk pelajar tingkatan 1, Cik perasan tak dalam murid Cik, dalam kelas yang Cik ajar, adakah murid yang Cik ajar ni dia membesar dan berkembang sedari dengan umur mereka? Kembangan mereka kan? Okey, sepanjang pengalaman saya yang tak seberapa ni, saya ada pengalaman dalam hampir 2 tahun. Okey, pelajar tingkatan 1 ni dia perkembangan fizikal mereka membesar mengikut umur. Okey, pada masa kini lah secara keseluruhannya, ya, murid tingkatan 1 ni dia memang ada dalam fasa remaja awal. Okey, ada yang awak tengok dia tinggi, tingginya tinggi macam tak macam budak tingkatan 1. Ada yang kecil sikit. Ada yang kecil betul-betul kecil macam sekolah rendah. Jadi perubahan fizikal tu normal je sebab setiap murid ni latar belakangnya berbeza. Ikut masa dan juga badan mereka masing-masing lah. Jadi saya perasan beza dari segi tenaga pun berbeza. Contohnya jika ada aktiviti di padang, tenaga antara mereka memang berbeza lah. Ada yang ni cepat main sikit je dah duduk. Ada yang ni berlari satu padang pun boleh. Begitu. Okay, itu. Lagi ada soalan? Okey, baik. Jadi kalau macam tu kan, cikgu nampak tak ada tak perbezaan dari segi kematangan fizikal mereka ni? Ada tak perbezaan dari segi kematangan fizikal mereka? Memang ada. Walaupun mereka dah di sekolah menengah, dah masuk ke alam fasa baru, kita nak bezakan dia, contoh nak bezakan daripada segi lelaki dan perempuan lah. Okay, jadi biasanya memang perempuan ni memang yang lebih matang. Matangnya lebih awal. Mereka lebih, contoh apa yang matang dari segi mana? Perbezaan antara lelaki dan perempuan ni di dalam kelas, murid lelaki ni dia ni lambat matang lah. Macam kita dah serius, kita dah mula dalam sesi pembelajaran, mereka masih macam susah fokus, bermain, buat lawak-lawak itu ini macam tak serius. Berbanding dengan pelajar wanita, dalam kelas nampak lebih kemas, yakin, nak bertutur pun ada gaya-gaya dia. Tapi tu biasalah umur 13 tahun kita tak boleh cakap apa. Dia macam baru keluar daripada zon sekolah rendah dia tu, dia terbawa-bawa lagi perangai sekolah rendah dia tu. Jadi setiap orang memang perkembangan dia tak sama. Terutamanya dari sudut gender lah, lelaki dan perempuan. Oh, jadi dari sudut tu kan, macam mana cikgu menilai kemahiran pelajar ni dari segi sama ada pergerakan halus atau pergerakan kasar? Pergerakan halus ni dia macam contohnya pergerakan yang kecil lah, contoh dari segi tulisan. Kalau dari segi
pergerakan kasar mungkin dari segi pergerakan fizikal macam lakonan dan lebih aktif macam tu. Macam mana cikgu balik dari soalan tadi, macam mana cikgu menilai kemahiran murid ni sama ada dari segi pergerakan halus dan pergerakan kasar? Kalau pergerakan halus tu, saya akan tengok dari sudut bagaimana dia menulis. Okey, kalau daripada segi tulisan dia, murid-murid tingkatan 1 ni tulisan dia berbeza-beza, bermacam-macam. Okey, ada tulisan kemas, ada yang masih tulisan dia kita baca pun tak faham. Jadi pergerakan halus ni saya tengok daripada tulisan mereka. Cara mereka guna alat tulis, tulisan dia kemas ke tak, kawalan pensilnya sama ada baik ke. Itu maksud dia. Kalau tulisan dia kemas, maksudnya cantik. Maksudnya pergerakan harus dia dalam kondisi yang baik lah. Pergerakan kasar pula, saya tengok masa kita lakukan aktiviti luar, contohnya aktiviti lakonan dalam kelas. Kita nak tengok dari sudut keyakinan mereka, boleh bertutur dengan baik ke tak, kerjasama dalam kumpulan. Itu yang saya lihat semasa pergerakan kasar mereka lah. Okay. Jadi adakah perkembangan fizikal pelajar ni dia bagi kesan kepada pembelajaran sesi pembelajaran yang cikgu jalankan ni? Memang perkembangan fizikal ni memang ada efek dia dan sangat memberi kesan lah daripada sudut daripada pembelajar mereka. Contoh murid yang sihat ni, murid yang aktif ni, biasanya mereka lebih fokus, mereka lebih yakin ke depan lah, dalam kelas tu mereka ke depan. Tapi kalau murid ni cepat penat, sikit-sikit nak duduk, sikit-sikit nak rehat, tak sihat, kurang tenaga, mereka ni kita nampak memang cepat hilang tumpuan. Okay, dalam kelas tak fokus. Fikiran dia pandang kita tapi sebenarnya dia tak nampak pun apa yang kita ajar. Dia macam dia nampak tapi dia tembus. Macam tu. Sebab tu saya cuba seimbangkan antara aktiviti akademik dengan aktiviti bergerak dalam PDPC. Contohnya walaupun sambil kita mengajar, kita ada aktiviti lain untuk pastikan fokus mereka tu tetap dalam kelas. Macam tu. Okey. Kalau macam tu kan, macam mana pula cikgu nak sesuaikan cara mengajar ikut tahap pemikiran pelajar tingkatan 1 tu sendiri? Macam mana cikgu nak sesuaikan cara mengajar tahap pemikiran mereka? Yelah, pemikiran mereka berbeza-beza kan. Untuk setiap murid, tak kisahlah mana-mana sekolah, tingkatan berapa pun, dalam kelas memang ada berbeza-beza pemikiran mereka. Jadi sebelum saya mulakan pengajaran atau memulakan suatu kelas, saya akan pastikan tengok dulu kefahaman mereka tak mana. Tingkatan 1 ni dia masih dalam proses untuk menyesuaikan diri kan, daripada fasa sekolah rendah dan nak naik ke tingkatan 1 ni, mereka masih ada dalam zon yang selesa lagi daripada darjah 6, sebab tak ada orang kata sekolah rendah tu sekolah yang tak ada struggle sangat lah. Macam happy-happy je. Jadi ada yang cepat tangkap, ada yang perlahan sikit, ada yang boleh membaca dengan baik, ada yang baca masih merangkak-rangkak lah dalam kes di sekolah saya. Jadi saya banyak guna contoh yang dekat. Kalau murid yang merangkak-rangkak tu, murid yang masih kita rasa macam di aras yang lemah, gunakan contoh-contoh yang dekat dengan mereka. Contohnya kalau semasa pengajaran tata bahasa apa, contoh yang dekat dengan mereka ialah situasi harian ataupun pengalaman sendiri, biar mereka lebih dekat, mudah nak buat karangan tu sebab gunakan pengalaman mereka kan. Jadi berdasarkan lah, saya tahu awak pun ada belajar pasal teori-teori Piaget kan. Okay. Ya, ada. Piaget tu apa yang dia cakap, yang mereka baru nak masuk dalam tahap pemikiran abstrak, jadi saya tak terus bagi kepada konsep berat. Dan saya beri langkah demi langkah dari mudah ke mudah untuk mudahkan mereka memahami sesuatu pembelajaran dengan baik. Okey, baik. Jadi sepanjang cikgu menjalankan sesi pengajaran ni, apa yang mencabar cikgu apabila nak melatih, apakah yang menjadi cabaran cikgu apabila nak melatih pelajar ni untuk berfikir secara kreatif
untuk berfikir secara kreatif dan kreatif? Okay, cabaran ni lah. Cabaran untuk pastikan mereka berfikiran kreatif. Sangat mencabarlah bagi sekolah harian macam saya. Sekolah harian di SMK Padang Temu sangat-sangat mencabar. Kerana majoritinya murid-murid dia memang akademiknya sederhana dan ada macam latar belakang yang berbeza. Jadi mereka ni kita nak ajar dia pun mereka sebenarnya takut ke depan, takut untuk bertutur sebenarnya, dan mereka tak tahu apa sebenarnya bertutur tu adalah penting. Jadi bila saya tanya soalan terbuka, soalan yang bila akhir kelas ke selepas akhir sebuah topik ke nak menguji kefahaman mereka kan, ramai senyap sebab takut jawab jawapan tu salah. Mereka takut nak ke depan. Itulah masalah di murid-murid di SMK Padang Temu. Itu cabaran yang saya rasa paling besar lah. Jadi saya buat untuk mengelak, untuk memastikan mereka ke depan, kita mulalah dengan satu kelas ke satu kelas, kita buat aktiviti kumpulan. Contohnya, aktiviti kumpulan tu mula-mula kita tengok dulu kalau kelas tu macam kelas yang lemah, saya akan pastikan kumpulan yang dibuat tu kumpulannya kecil saja. Dalam 2-3 orang. Kalau kelas yang arasnya tinggi, murid-murid ni cemerlang sikit, kumpulannya bolehlah besar-besar macam tu sebab mereka boleh dikawal. Kalau kumpulan yang kelas-kelas yang lemah ni, kita akan buat kumpulan-kumpulan yang kecil supaya antara mereka ada sesi perbincangan, ada sesi interaksi, boleh berbincang antara mereka. Okey, contohnya dalam teks sastra ke kan, mana-mana novel teks sastra lah, kita akan buat sesi lakonan ke, berbincang antara mereka. Jadi bila dalam kumpulan ni, mereka ni lagi berani sebenarnya sebab bersama kawan-kawan mereka. Jadi idea pun lebih banyak keluar. Saya pun kalau boleh nak mereka belajar berfikir, bukan sekadar hafal sahaja. Okay. Oh, baik-baik. Satu penerangan yang baik, yang jelas. Jadi kalau ikutkan, macam mana pula cikgu nampak kemampuan pelajar ni dalam nak faham arahan dan siapkan tugasan? Okey, kalau arahan mudah mereka ni boleh ikut, tapi bila tugasan panjang macam adanya kita ada bagi latihan karangan kan, ataupun analisis teks nak buat ringkasan ke apa, mereka memang cepat hilang fokus. Saya tak pasti kenapa, sebab mereka ni memang susah hilang fokus kalau aktiviti-aktiviti buat karangan ni. Jadi untuk memastikan diorang ni faham konsep dulu sebuah karangan, kita akan tunjuk contoh dululah. Saya akan tulis perenggan contoh di papan putih, kemudian mereka akan ikut gaya tu. Murid yang lemah, kita akan bantu dengan lebih dekat. Saya akan buat macam pairing dengan kawan-kawan yang pandai lah. Kadang-kadang murid-murid ni kena tunjuk contoh dulu. Nak ajar karangan ni bukan mudah. Buat satu-satu perenggan dulu. Mula minggu hari ni kita ajar dia nak buat perenggan pendahuluan. Macam mana nak ajar perenggan pendahuluan tu. Kemudian minggu depan kita ajar pula buat perenggan isi. Lepas tu perenggan kesimpulan. Lama-lama kita latih-latih, lama-lama mereka akan at least macam faham macam mana nak buat perenggan tu. Sebab saya faham nak buat karangan tu memang susah. Oh, okey, baik. Jadi kalau macam tu, cikgu nampak tak murid ni dia boleh berfikir secara kreatif dan kritis kalau berdasarkan penerangan tadi? Ya betul, sebenarnya boleh. Cuma dalam sesebuah kelas tu memang sebenarnya ada beberapa kerat je, beberapa orang je yang betul-betul menonjol. Jadi bila kita suruh buat karangan, contoh karangan imajinatif ataupun karangan pengalaman lah. Karangan pengalaman, karangan percutian, ceritakan percutian yang anda telah, minggu lepas anda telah pergi bercuti bersama keluarga. Ceritakan pengalaman anda selengkapnya. Jadi ramai yang boleh tulis idea menarik. Tapi bila kita suruh ulas sesebuah nilai murni ataupun mesej daripada sesebuah teks tu, agak sukar. Maksudnya mereka nak
buat karangan boleh, tapi untuk mengulas sesuatu topik susah bagi mereka sebab mereka punya kurang membaca, sangat lemah, mereka sangat kurang membaca dan tiada orang kata isu-isu semasa tu kurang dalam diri mereka. Jadi saya akan galakkan dengan tanya soalan lah. Kita nak pastikan mereka ni sentiasa bercakap dalam kelas. Okey, saya akan galakkan dengan tanya soalan terbuka. Contohnya, apa pengajaran cerita ni? Ataupun kalau kamu jadi watak alias ke, watak si Amir ni ke, apa yang kamu buat? Supaya mereka belajar dari situasi tu, belajar untuk berfikir sebenarnya. Okey, jadi saya dah sentuh dari aspek kognitif ataupun pemikiran. Jadi apa pula, macam mana perkembangan emosi pelajar ni dia mempengaruhi cara cikgu nak mengajar? Apa? Ulang balik. Okey, baik. Macam mana perkembangan emosi pelajar ni dia mempengaruhi cara cikgu nak mengajar? Okey. Bagaimana Dari segi emosi. Emosi mereka lah mempengaruhi cara mengajar. Okey, betul lah. Kita ni nak mengajar ni kita kena tengok dulu keadaan anak murid kita. Kita mesti ada empati. Kena ada ihsan. Kita tak tahu apa masalah yang mereka alami di rumah. Okey, kerana segalanya bermula daripada di rumah. Okey, kadang-kadang murid-murid ni datang sekolah ceria, jumpa kawan-kawan. Mungkin itu je cara dia untuk bahagia dekat sekolah bersama kawan-kawan. Tapi bila balik rumah, sebenarnya dia mengalami sesuatu yang tidak seronok lah. Mungkin ada masalah keluarga dan sebagainya. Jadi sebelum kita nak mulakan pembelajaran kita tu, kita kena pastikan emosi anak-anak kita ni sentiasa dalam keadaan yang baik. Bukan kata masuk kelas terus bagi kerja, terus bagi karangan, tak ada. Kita sebagai guru, kita kena pastikan empati terhadap anak-anak kita ni. Sebelum mula kelas, pastikan kita tengok dulu keadaan kelas kita macam mana. Okey, kadang-kadang kalau sampah ke bersih-bersih lepas suruhlah anak-anak murid tu kita pungut. Lepas tu kita mulakan dengan mukadimah yang santai dulu. Tanya dah makan ke belum? Makan apa tadi? Minggu lepas pergi mana? Memang sikit-sikit yang ringan-ringan. Biar mereka bermula tu ada rasa ingin, ada rasa macam tertarik dengan topik yang kita ingin bincangkan. Kalau mereka dah rasa selesa, dah rasa fokus dengan guru yang berada di depan tu, baru kita mudah nak mengajar mereka. Pastikan mereka fokus dengan kita. Okey, kalau dalam awak akan belajar, saya tak pasal bagi tak pasal set induksi, nak mulakan kelas mesti ada set induksi yang baik untuk attract the kids. Okey, faham? Okey, baik. Terima kasih Puan. Biasanya kalau kita dalam era kini, pelajar biasanya didedahkan dengan tekanan sosial, tekanan ekonomi, atau bukan tekanan ekonomi lah, sebab yang kebiasaan menjalani tekanan ekonomi ni beberapa mereka, tapi benda ni mungkin terkena secara tidak langsung pada mereka. Jadi macam mana cikgu, apa pendekatan cikgu kalau nampak pelajar cikgu ni dia ada alami tekanan atau kemurungan? Okey, dan untuk alami murid yang ada masalah macam ni lah, tertekan dan murung, jika dia, bukan saya dah berpengalaman pun mengalami murid-murid begini. Okey, kalau kita nampak murid tu lain macam, murung, kita kena dekat dengan dia. Kita kena jangan tanya secara kasar macam tu. Okey, kita kena dekat dengan dia, kita kena tanya perlahan-lahan, kita tak nak membuka aib, takut dia malu, takut kawan-kawan dia dengar, tanya elok-elok. Okey tak hari ni makan apa? Okey, awak okey tak nak teruskan belajar hari ni? Ke awak nak rasa nak tidur ke? Okey, sebelum saya sambung mengajar tu, saya akan tanya elok-elok. Okey, tanya feedback dia macam mana, dia nak teruskan belajar ataupun tak nak. Jadi
Dan kalau tengok murid-murid macam tu, biasanya saya akan lebih berhati-hati untuk bersoal ke ataupun tanya soalan. Takut sebenarnya kita ni lebih memberikan debaran kepada dia ke apa ke. Jadi kalau bab tugasan pun bagi tugasan yang ringan-ringan je. Saya kalau tugasan tu pembentangan mungkin tanya dulu, okey tak nak bentang hari ni? Kalau tak okey tak apa, kita boleh setkan masa yang lain kali lah. Kalau nampak berlarutan, hari-hari murung, hari-hari termenung, hari-hari dia rasa macam bukan-bukan lah pergi sampai kes saya tu pergi ke tandas sebab gunting. Pergi tandas sebab gunting nak apa ni, nak calar-calarkan diri dia kan. Saya terus bawa dia pergi ke bilik kaunselor. Sebab kaunselor tu memang dia punya bidang lah, tugas dia lebih dia lebih faham apa sebenarnya yang perlu kita lakukan seterusnya supaya benda ni tak berlarutan. Dan saya percaya pendekatan lembut memang lebih berkesan daripada kita marah-marah pelajar. Daripada kita marah-marah, kenapa kau nak kerat-kerat lengan kau, kenapa kau nak pergi tandas sebab gunting. Daripada kita marah-marah dia, kita kena dekatkan, kita kena lebih lembut sebenarnya dengan dia. Okay, sebenarnya kita tak tahu apa yang dia alami, apa yang dia rasakan semasa usia dia yang baru saja 13 tahun. Oh, okey, baik. Jadi dalam sepanjang cikgu mengajar, adakah macam persahabatan antara pelajar ni, dia benda tu mempengaruhi emosi mereka ni? Macam dari segi persahabatan mereka ni, adakah benda tu mempengaruhi emosi mereka sepanjang Misalnya, adakah dalam kelas tu sesama dia tu penting? Hubungan kawan antara mereka adakah penting ke? Maksudnya tu soalannya. Cikgu Irfan. bateri mati? Tapi sama pakai ni. Kenapa Irfan macam sampai bateri mati? Kenapa cuai sangat? Kan dah tahu nak buat benda ni. Yes, tak boleh. Sambung je pakai phone. Pakai laptop. Nanti kau edit balik. Cepat sikit, laju.
Okey, baik Wan. Cik, kita sambung. Okey, baik. Okey, tadi sambung dekat soalan apa awak kata tadi? Persahabatan Okey, antara apakah persahabatan antara murid ni, benda ni mempengaruhi emosi mereka sepanjang menjalani okey, pembelajaran lah persahabatan antar murid mempengaruhi emosi mereka. mereka. Okey, hubungan sesama kawan dalam kelas maksudnya lah. Okey, hubungan dalam sesama kawan ni amat penting. Okey. Kenapa penting? Saya rasa kalau hubungan antara mereka suasana kalau ada pergaduhan antara mereka, saya rasa dia tak seronok untuk saya mengajar dalam keadaan tersebut. Kerana saya rasa keadaan kelas tu akan begitu suram. Okey. Jadi kalau ada pergaduhan kecil, emosi-emosi mereka ni akan terganggu. Kalau sesama mereka bergaduh, murid perempuan lah terutamanya kalau bergaduh, kelas akan jadi diam aja. Suram, susah kita nak mendapat orang kata respon daripada mereka. Okey. Ini menyebabkan menjejaskan tumpuan untuk mereka belajar. Sebab tu saya akan buat aktiviti kumpulan. Daripada aktiviti kumpulan ni, sebenarnya mereka akan lebih belajar untuk bekerjasama dan hormat sesama mereka. Pandangan antara kawan-kawan ni dia akan hormat. Itulah sebenarnya sangat mempengaruhi emosi mereka kalau hubungan antara kawan dengan kawan ni pun terjejas. Okey, baik. Sepanjang cikgu mengajar, perlu tak kita ni sebagai cikgu nak uji murid kita bila dia orang berjaya buat sesuatu perkara ataupun berjaya sampai satu lah, perlukah kita puji mereka ni? Betul, perlu. Kenapa perlu? Bagi saya lah, ujian ni nampak benda yang remeh. Tetapi bagi murid-murid anak-anak ni dia amat suka dengan pujian kita. Kadang-kadang dengan pujian kita akan menyebabkan, akan memberi kesan kepada mereka. Dengan pujian-pujian kita sebenarnya menjadi satu sebab untuk mereka hadir ke sekolah. Okay, di sekolah saya memang ada masalah kehadiran. Jadi kita ni guru-guru ni mencari 1001 cara bagaimana nak memastikan anak-anak kita ni nak datang ke sekolah. So antara salah satunya kita kena menerapkan puji-pujian kepada mereka walaupun sekecil-kecil pujian. Sekecil-kecil. Okay. Kadang-kadang mereka tak dapat pujian tu di rumah pun. Jadi di sekolah bila dapat daripada guru-guru at least mendamaikan, memberikan kesejahteraan minda dan jiwa mereka. Kalau terlalu kerap, bahaya. Kenapa murid ni kalau terlalu kerap ni dia akan manja dengan kita. Dia akan buat sesuatu tu semata-mata nakkan pujian. Semata-mata kan nak pujian. Kadang-kadang macam dia nak attract kita dengan buat sesuatu sampai kita puji dia. Itu dah jadi bahaya. Jadi saya lebih suka bagi pujian berbentuk dorongan lah, contohnya bagus usaha kamu, teruskan cara ini. Itu antara contoh-contoh pujian yang saya suka bagi supaya mereka tahu apa yang mereka, benda baik tu kena kekalkan. Kekalkan semangat tu dengan ambil kesempatan. Okey, lepas tu ada soalan lagi. Dalam pelajar ni dia menjalankan aktiviti berkumpulan, macam mana aktiviti berkumpulan ni membantu perkembangan pelajar? Aktiviti kumpulan ni memang sebenarnya sangat membantu kepada murid. Terutamanya sekolah menengah lah. Kenapa sekolah menengah? Memang kita sekolah menengah kita nak asah mereka untuk bertutur. Antara salah satunya daripada aktiviti kumpulan. Okey, aktiviti kumpulan ni dia banyak kelebihan. Jadi murid akan berinteraksi sesama mereka, berbincang, berkongsi pandangan, hormat pandangan orang lain. Okey, jadi bila buat kerja kumpulan ni, sama ada karangan ke, kerja kumpulan buat lakonan ke, mereka bukan sahaja belajar isi pelajaran, tetapi mereka belajar cara yang paling penting ialah cara bergaul, interaksi antara
manusia. Itu yang lebih penting. Ini semua bantu perkembangan sosial mereka dan juga emosi mereka sebenarnya. Jadi kalau macam tu, apa contoh aktiviti PDP yang membantu perkembangan sosial dan emosi pelajar? Apa contoh aktiviti yang selalu cikgu gunakan? Okey, sebenarnya dalam kelas saya sangat suka menggunakan orang kata aktiviti lakonan pendek. Okey, dalam kelas bahasa Melayu saya, tingkatan 1, mula-mula mereka kan malu-malu lagi. Tapi bila dah lama-lama, saya lakukan tak adalah kerap sangat. Jika ada aktiviti macam kelas Komsas terutamanya, kita akan gunakan lakonan pendek ni. Main peranan ke, aktiviti perbincangan kumpulan ke untuk menilai sesuatu bahan sastra. Aktiviti macam ni sebenarnya melatih mereka berani untuk bercakap. Lebih yakin diri. Duduk depan, macam mana bercakap, macam mana nak berlakon, nak luahkan perasaan. Okey, itu aktiviti-aktiviti lakonan pendek tu sebenarnya membantu. Kadang-kadang tak secara orang kata sekaligus secara amnya sebenarnya membantu mereka untuk bercakap di depan. Lepas tu hubungan antara kawan-kawan tu lebih rapat, dah tak malu. Lama-lama dah tak malu dah nak berlakon. Saya bagi tugasan lakonan pendek terus dah boleh buat dah. Sebab kita dah berlatih banyak kali. Hubungan antara kawan pun dah semakin rapat. Jadi itu baguslah. Selain tu juga, selain kita buat lakonan pendek, saya juga suka buat refleksi lah. Refleksi diri yang kita ada belajar kan. Awak ada belajar macam mana murid-murid tu akan tulis perasaan mereka selepas mereka belajar sebuah topik. Okey. Jadi sepanjang cikgu mengajar ni, macam mana teori pengetahuan cikgu terhadap teori perkembangan pelajar ni, murid ni, macam mana benda ni membantu cikgu untuk mengajar? Teori perkembangan, macam mana teori perkembangan membantulah saya untuk mengajar mereka ni. Jadi teori ni bantu saya untuk faham murid ni bukan sekadar dari segi akademik saja, tetapi juga emosi dan juga cara mereka berfikir. Contohnya dalam teori Piaget ni tadi, Piaget tu tak Piaget ke Piaget? Ya, Piaget. Piaget ni dia tunjuk murid masih belajar secara abstrak, jadi saya guna contoh konkret. Manakala teori Erikson ni pula mengingatkan saya supaya murid-murid ni kena bina keyakinan, kena bina identiti mereka sendiri, bukan sekadar mencari markah sahaja. Itu daripada teori Erikson lah. Jadi daripada pengalaman cikgu sendiri, apa yang cikgu harapkan kepada cikgu di luar sana supaya lebih baik cara mengajarnya? Apa yang cikgu boleh harapkan? Harapan saya kepada guru-guru, bakal-bakal guru yang di luar sana, harapan saya untuk memastikan kita nak mengajar anak-anak kita ni kena sabarlah. Okey, nak jadi guru ni kena sabar. Okey, tak boleh nak melulu, kata tak boleh nak melulu. Jangan baran dengan anak-anak kita ni. Okey, kadang-kadang mereka, kita macam saya cakap tadi, tak tahu apa yang mereka lalui di rumah. Kadang-kadang hanya di sekolah saja tempat mereka untuk mencari kesejahteraan, sebab di rumah bukan tempatnya. Kita sebagai guru ni kena sabar. Okey, dari cara mengajar mungkin dengan kesabaran, berkat kesabaran, dengan kelembutan yang kita ajar kepada mereka sebenarnya membuahkan hasil. Mereka lebih faham dengan gaya begitu daripada gaya yang kasar-kasar, gaya yang marah-marah, macam tu. Okey, itu saja. Okey, baik. Terima kasih cikgu atas sudi untuk meluangkan masa dengan saya dalam sesi pertemuan ni. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Semoga salam maju jaya Encik Irfan. Jika ada apa masalah boleh hubungi saya. Okey? Okey, baik cikgu. Assalamualaikum. Salam.